Hari ini kami nak bawa isu tentang kenderaan elektrik EV. Apa sahaja model kenderaan EV ini sebenarnya telah membawa banyak masalah kepada pembeli. Banyak masalah. Salah satunya, kenderaan ini tidak mempunyai spare part, alat-alat ganti yang mencukupi sekiranya kenderaan tersebut ada kemalangan kecil dan sebagainya. Alat-alat ganti ini tak cukup lagi. Tak cukup. Tapi kereta mereka jual punya mewah, punya banyak. Tapi alat ganti tak cukup. Ada yang accident, kemalangan kecil ni, dia tersidai dekat bengkel. Bengkel pula, kenderaan EV ni, bengkel dia pula tak banyak. Tak semua tempat ada bengkel kenderaan elektrik. Tak semua tempat. Jadi, tenaga-tenaga pekerja mahir dalam bidang kenderaan elektrik, baik pulih kenderaan elektrik ni tak ada sebenarnya. Tak ada. Baru-baru ni kawan saya sendiri, dia pergi dekat salah satu pusat servis kenderaan elektrik ni. Kereta dia ada masalah. Mekanik tu panggil mekanik ni. Mekanik tu pas panggil mekanik ni. Mekanik tu pas panggil mekanik ni. Jadi mekanik-mekanik yang ada ni tak tahu. Diorang tak faham lagi masalah kenderaan EV ni. Diorang tak faham. Dia hanya pusat servis. Tetapi kalau ada masalah-masalah teknikal yang lain, mekanik-mekanik yang sedia ada ni tak faham. Diorang tak tahu. Sampaikan kereta tersidai dekat pusat servis tersebut dalam 8 ke 9 hari. Hanya nak mencari apa masalah kenderaan tersebut. Sebab tak ada tenaga yang mahir, tak ada tenaga pakar dalam bidang ini. Jadi, bengkel tak cukup. Bengkel untuk baik pulih kenderaan EV ni, kalau ada dalam pusat bandar di kawasan-kawasan kampung ni, tak ada. Tak wujud. Contoh, saya ambil bagi tahulah dekat sini kepada bakal-bakal pembeli kenderaan elektrik ni. Jangan lebih-lebih lagi saya ambil contoh. Yang duduk rumah-rumah jenis bertingkat ni. Tak kisahlah kondo ke, residensi ke, flat ke, PPR ke, perumahan awam ke, yang ada hampir 1.3 juta dalam bandaraya Kuala Lumpur ni, rumah-rumah bertingkat ni banyak, 1 juta lebih. Jangan beli, sebab kawasan mereka duduk ni, pertempatan mereka duduk ni tak ada tempat cas elektrik. Tak ada. Dalam bandar ni paling kurang, yang ada pun dekat shopping mall. Itu pun hanya ada 2-3 pump je EV. Mereka nak cas elektrik dekat kereta mereka ni kadang ambil masa 3 atau 4 jam nak kena tunggu giliran. Berbanding kita kalau guna kenderaan petrol. Selama ni kita guna kenderaan petrol diesel. Kita pergi pam minyak 10 minit je. Lepas tu kita boleh pergilah. Daripada Kuala Lumpur nak pergi Melaka ke pergi Johor, kita boleh pergi. Tetapi kalau kita cas kenderaan elektrik ni ambil masa 3-4 jam. Kita buang masa sebenarnya. Macam mana kalau emergency? Ada kematian dekat kampung ke, ada saudara mara sakit dekat kampung ke, dekat hospital yang jauh ke apa, kita dengan kenderaan elektrik kita ni tak cukup bateri, kita buang masa 3-4 jam untuk cas, baru kita boleh pergi. Silap orang tu pun dah tak ada dah. Kita sampai-sampai dia dah tak ada dah. Jadi, apa lagi rungutan yang kami terima daripada penduduk-penduduk rumah-rumah teres. Penduduk rumah-rumah teres ni yang beli kenderaan elektrik EV ni, mereka sendiri tak boleh nak supply untuk cas kenderaan mereka walaupun mereka duduk rumah bawah, rumah teres. Sebab rumah mereka tidak ada bekalan elektrik 3 phase. Tidak ada bekalan elektrik yang boleh menampung untuk cas kenderaan EV. Tak ada. Sebab rumah teres kebanyakan dalam pusat-pusat bandar ni, mereka hanya single phase. Hanya untuk menampung keperluan rumah. Tetapi bukan untuk menampung cas kenderaan elektrik. Itu pun dah beban bagi mereka. Mereka bagi tahu apa tahu? Kebanyakan mereka ni menyesal apabila beli. Mereka sangat-sangat menyesal sebab mereka akan buang masa yang terlalu banyak untuk kenderaan elektrik ni. Kita pergi pam minyak 10 minit settle. Kita daripada rumah nak cas, kita kena pergi cari hotspot tempat-tempat yang ada nak cas ni. Kita cas 3-4 jam. Ada yang nak balik kampung baru-baru ni. Ada 3 orang kawan saya pakai kenderaan EV. Diorang mengadu, diorang kata diorang menyesal lah. Kereta ni memang kereta yang tak sepatutnya mereka beli sekarang ni. Tak sepatut. Mungkin boleh beli 20 tahun akan datang apabila kelengkapan bengkel, tenaga mahir, tempat-tempat hotspot untuk cas ni bila komplit, baru sepatutnya mereka beli. Tapi dalam tempoh sekarang ni, mereka kata mereka menyesal beli. Sebab apa? Dia balik kampung daripada Kuala Lumpur. Dia nak balik Terengganu. Ada yang nak masuk Kelantan, ada yang balik Terengganu, ada yang balik Kelantan. Bila hari percutian, jalan jam. Bateri mereka ni tak dapat bekalkan untuk lepas daripada jam tersebut. Kalau bateri mereka ni hanya ada masa tempoh 3 jam. Tetapi jam tersebut ambil masa dalam 5 ke 6 jam. Mereka tak berani jalan. Ada yang dah bawa ni sampai tengah jalan,
dah sampai dekat Kuala Lipis, patah balik. Sebab kereta ni memang tak boleh nak menghadap jam. Sebab bukan macam stesen minyak pam minyak petrol atau diesel. Kita boleh jumpa 20 km, 30 km kita boleh jumpa. Ada stesen pam minyak, ada, kita boleh jumpa. Tetapi EV ni tak ada. Tak ada. Kita tak boleh jumpa. Ada yang terpaksa sidai dekat pam minyak, ada tengah fikir apa cara dia nak lepas jam. Ada yang dah sampai kampung, dia balik sebelum jam, dia dah sampai kampung, sampai dekat kampung, dia tak jumpa dekat mana dia nak cas. Bila dia jumpa dekat mana dia nak cas, dia kena queue. Dia punya queue, dia beratur untuk tunggu giliran dia nak cas, ambil masa 7 jam. 7 jam. Berbanding kita pergi pam minyak hanya 10 minit. Sebab merata-rata ada pam minyak. Stesen pam minyak ni ada merata-rata. Isu minyak ni akan reda sebenarnya. Isu minyak ni akan reda. Jangan kerana isu minyak kita ambil sikap yang membebankan diri kita dengan kenderaan yang bermasalah ini, yang tak cukup dia punya kelengkapan bengkel, dia punya stesen untuk jas dan sebagainya. Jangan kita bebankan diri kita. Isu minyak ni akan reda. Jadi saya minta kat sini kepada semua bakal-bakal pembeli EV, pandang ke depan. Pandang ke depan. Sebab kenderaan elektrik ni membawa masalah yang terlalu banyak. Yang mana dah beli itu semua menyesal. Yang mana mungkin ada dalam 3-4 kenderaan dia tak rasa. Tetapi yang mana ada 1-2 kenderaan ni, salah satunya EV, dia terasa sangat-sangat membebankan mereka sebenarnya. Jalan jam, kenderaan EV tak berani jalan dekat jalan jam. Tak berani. Sampai kampung tak jumpa tempat nak cas. Tak jumpa. Kalau jumpa pun kena sidai 7-8 jam nak tunggu giliran. Jadi saya minta kepada semua warga-warga kota, baik yang duduk residensi, kondo, rumah teres, perumahan awam, PPR atau apa saja pendapatan, fikir jangka masa yang bagus untuk kepentingan diri sendiri. EV membawa masalah. Kalau kita emergency, nak balik kampung segera, kita kena sidai cas dulu 2-3 jam, baru kita boleh tolak. Sedangkan kalau kita guna petrol, 2-3 jam itu kita dah sampai ke destinasi yang kita nak sampai. Itu saja yang kami nak bawa tentang isu kenderaan elektrik ni, supaya warga Kuala Lumpur atau mana-mana saja dalam Malaysia ni, supaya fikir jangka masa panjang. Kita jangan guna kenderaan yang nampak gah dengan mewah, akhirnya kenderaan tersebut membebankan hidup kita dengan keluarga.